Kami bersyukur pada Allah SWT kerana setakat ini keputusan resmi yang telah diterima, keputusan tidak resmi yang telah diterima memperlihatkan bahawa Barisan Nasional telah melepasi 40 kursi Dewan Undangan. Berbanding dengan pilihan raya negeri yang lalu, kita telah memperoleh 40 kursi dan kini insya-Allah kita akan memperoleh lebih daripada itu. Ini merupakan keputusan tidak resmi. Saya juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada seluruh bangsa Johor yang telah memilih Barisan Nasional semula untuk bertakbir di Johor. Terima kasih kepada seluruh pemudi-pemudi di Johor, kepada jentera Barisan Nasional, jentera daripada parti-parti komponen dan juga Friends of BN, jentera daripada seluruh negara yang berkampung di Johor, para sukarelawan, NGO dan individu yang telah membantu. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada mereka di atas kejayaan ini. Alhamdulillah. Kejayaan ini adalah satu kejayaan resmi dan peribadi kepada Yang Amat Berhormat Dato' Onn Hafiz Ghazi. Dan tentunya ia dilatar belakangi oleh sebuah pentadbiran yang cekap untuk negeri Johor dengan kemajuan dan kejayaan, di mana ini merupakan rekod yang terbaik yang telah diperlihatkan oleh Barisan Nasional sepanjang 4 tahun 3 bulan dan 19 hari. Sebelum ini Dato' Onn Hafiz mentadbir negeri Johor. Dan dengan kejayaan ini kami tidak bermegah, kami insaf dan kami dengan rendah diri melalui Dato' Onn Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas perkenan tuanku-tuanku, bahawa kami berjanji bahawa pentadbiran untuk penggal ini akan dilaksanakan dengan lebih baik dan segala janji insya-Allah akan dipenuhi sepenuhnya. Dan saya yakin dengan pembentukan kerajaan negeri atas perkenan tuanku, Barisan Nasional tetap menjalin kerjasama dengan Kerajaan Perpaduan di Putrajaya, dan kerjasama ini di mana kita yakin akan dapat membuahkan hasil bukan hanya untuk kerajaan negeri tetapi kerajaan persekutuan. Namun kita harapkan agar segala perancangan yang ada di dalam rancangan Malaysia ke-11 dan rancangan-rancangan lain akan dapat diterjemahkan pelaksanaannya, dan insya-Allah dengan kejayaan ini kita harap seluruh bangsa Johor kembali bertaut, kembali berpadu, ketepikan perbezaan politik di kalangan kita, dan mudah-mudahan negeri Johor akan menjadi negeri yang termaju di Malaysia dengan pencapaian yang terbaik. Mudah-mudahan kejayaan ini juga akan mencetuskan gelombang biru untuk negeri-negeri. InsyaAllah kita akan menghadapi pilihan raya di Negeri Sembilan dalam waktu yang paling terdekat, dan insyaAllah selepas itu ke Negeri Melaka, dan selepas itu insyaAllah pilihan raya. Sekali lagi saya ucapkan tahniah pada Yang Amat Berhormat Dato' Onn Hafiz dan seluruh kepimpinan Barisan Nasional dan juga UMNO Johor. Tahniah kepada semua adun-adun yang terpilih, dan insya-Allah aku janji kita di dalam manifesto akan dilaksanakan, dan kami di Ibu Pejabat Barisan Nasional dan UMNO Malaysia akan memantau prestasi selanjutnya dan santuni serta tangani permasalahan rakyat agar Johor akan menjadi negeri maju menjelang tahun 2030.